Dia aku antara semua ayam gepuk ni yang aku cakap tadi, ini antara yang the best lah. Lepas tu harga dia pun lagi murah dan portion dia pun memuaskan. Sebelum ni aku suka ayam gepuk Jogja, tapi tak tahu kenapa bila dah banyak kali makan dah jadi muak lah. So jom follow aku, kita ride ke ayam gepuk Selayang. Okay, untuk branch ayam gepuk Selayang Seksyen 7 ni, dia terletak di pusat komersial Seksyen 7 Shah Alam, berdekatan dengan Murni Discovery. Kalau korang tahu, di belah belakang yang menghadapkan jalan Federal Highway tu, yang dekat Kuil tu. So di belah belakang sana. Sebenarnya kedai ni aku sudah lama buka, tapi aku baru discover masa aku pusing-pusing dah Seksyen 7 tu mencari makan. Jadi kali ni ialah kali ketiga kalau tak salah aku makan kat, aku beli si ayam gepuk kat kedai ni. Dan setakat ni dia memuaskan lah, tak ada semua. So sambal dia pun pedas boleh tahan. So compare kalau siapa yang pernah try Jogja ke apa semua tu, aku rasa ni better lah kalau try yang ni juga. Top Global setakat ni, kalau aku makan yang dekat area Eco Gardens tu, yang tu kurang sikit lah. Nasi dia selalu aku dapat keras, tapi branch lain aku rasa mungkin ok kot. So depend pada tempat juga